Di tangga ke-6, Upin Ipin Keris Siamang Tunggal. Kembar kesayangan Malaysia ini membuktikan mereka masih relevan di layar perak. Filem ini menggabungkan elemen fantasi dan warisan budaya Melayu dengan kisah penuh pengembaraan. Visual 3D yang lebih moden menjadikan dunia Keris Siamang Tunggal hidup dengan lebih majis dan menghiburkan. Lebih menarik lagi, filem ini bukan sahaja berjaya menguasai pasaran tempatan, tetapi juga melangkah keluar ke pasaran antarabangsa. Dari Asia Tenggara hingga ke Timur Tengah, nama Upin dan Ipin terus berkembang, menjadikan animasi Malaysia antara jenama paling dikenali di dunia. Filem pertama Upin dan Ipin ini berjaya meraih sekitar 26.2 juta ringgit kutipan box office. Dari segi penonton, dianggarkan mencecah lebih 2 juta penonton di Malaysia dan luar negara, menjadikannya salah satu animasi tempatan yang paling berjaya.